Nak banding kita dengan sebahagian daripada orang-orang dulu, itu dia lah jauh dia. Kita dengar Quran pun tak ada apa. Tak ada apa. Quran Madinah tu yang kulit hijau tu, Osman Taha nama kawan yang tulis tu. Satu benda yang dia cerita yang sengat hati kita ni apa dia? Quran yang kita duk baca, Quran kulit hijau cetakan Madinah tu, Quran tu bukan pakai komputer, font dia bukan font komputer, tulis tangan oleh orang tua yang bernama Osman bin Taha ni. Selain daripada dia kata dia duk tulis Quran tu, dia tidak pernah tulis potong pun ayat dalam Quran itu tanpa berwuduk. Tu satu dah. Yang kedua dia kata apa? Dia bila dia tulis ayat tentang syurga, dia seronok, dia rasa jangan habis ayat tu. Allahu Akbar. Bila dia tulis ayat pasal syurga tu, dia tumpang seronok dengan ayat syurga tu. Dia tumpang seronok dan dia harap ayat tu tak berakhir. Dan bila dia tulis ayat tentang neraka, dia kata dia berpeluh, tangan dia ketak, dia tak boleh nak habiskan tulisan ayat pasal neraka. Ini bukan cerita sahabat Nabi, ini bukan cerita tabi'in, ini bukan cerita salafus salih, ini cerita manusia yang masih hidup sampai hari ini, duk ada di Madinah. Nak habaknya apa tuan-tuan? Nak habaknya kita-kita ni, manusia-manusia ni macam-macam. Ada manusia tak rasa apa, hati dia kematu, hati dia kereh batu, hati dia Quran, hadis tidak boleh mengubah sikap dia. Tapi ada manusia, idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman dia. Tuhan cerita dalam Quran macam tu. Jadi bila kita baca semua benda ni, Quran kita baca, hadis Nabi kita baca, cerita orang-orang alim, orang-orang saleh dulu-dulu kita baca, kita tengok kita duduk tang mana. Kita ni jauh tuan-tuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita setakat boleh jaga sembahyang 5 waktu, alhamdulillah, takat tu aja. Hati kita tak boleh nak pergi. Takut kita kepada Allah tu tak ada.